Okay, kalau nak tengok behind the scene podcast Tanyalah Kurnia scene 1, ini yang anda tengok kat belakang ni. Jom. Okay, hari ni aku nak berkongsi dengan korang bagaimana persiapan Tanyalah Kurnia dibuat. Untuk pengetahuan korang, setiap minggu ketiga pada setiap bulan, Pusat Perbankan Kurnia akan melaksanakan program Tanyalah Kurnia, sama ada dalam bentuk forum, dalam bentuk bengkel secara hybrid, atau juga pada tahun ini kita perkenalkan pula program podcast Tanyalah Kurnia. Dalam melaksanakan program-program seperti ini, kita akan ada persiapan terlebih dahulu dan akan ada pasukan yang bertugas setiap kali sesi sebegini dijalankan. Untuk memastikan semuanya berjalan lancar, ada 2 unit di bawah aku yang akan bertugas, iaitu unit pembangunan kompetensi dan hubungan strategik, yang mana mereka inilah yang merancang latihan-latihan yang perlu, bersama juga dengan tajuk-tajuk dan memilih siapakah penceramah yang akan menyampaikan tajuk-tajuk tersebut. Di samping itu, untuk memastikan aspek teknikal sentiasa orang kata bersedia sebelum, semasa dan selepas, kita ada unit pembangunan teknologi sumber pendidikan, yang mana mereka ni adalah tulang belakang kepada setiap sesi live yang kami ada. Selepas sesi live ni kita selesaikan, apa yang dibuat selepas itu, kita akan mula buka pendaftaran kepada semua penonton yang mengikuti sesi podcast kita ni secara langsung, untuk membolehkan mereka memberikan feedback dan dalam masa yang sama mendapat sijil penyertaan. Pasukan yang bertugas, dia tak akan berhenti di situ. Selepas siap semua produksi, apa yang mereka akan buat pula, mereka akan come out pula dengan infografik. Oleh kerana teknologi AI yang semakin mudah sekarang, kita ada banyak cara untuk menghasilkan infografik. Okey, dan setiap pasukan ada tugas masing-masing. Macam depa ni, depa lah yang akan menjawab soalan-soalan semasa sesi live sedang berlaku. Alif menjaga hal-hal teknikal sewaktu live, dan of course di balik kamera akan ada pegawai-pegawai kita yang begitu committed untuk menjaga setiap kamera yang ada. Okey korang, itulah sedikit behind the scene Tanyalah Kurnia.